Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, right. Yang ini Nocta Gold Cruiser, khusus untuk Gold Nugget. All metal semua boleh maksudnya coin semua boleh, tak ada masalah. 61 kHz fully waterproof. Okay, yang ini sesuai untuk yang item yang halus-halus, utamanya Gold Nugget. Okay, cara nak pakai dia ni, button on dia. Okay, ni button on. PP ni pin pointer pin pointer. Ni volume untuk naik dan turunkan volume. Yang ini setting dan option yang ni lah. Kalau kita tekan option, yang ini option. Setting yang sini. Okay, yang ini untuk boost. Yang ini untuk ground balance. Okay, untuk mesin ni tengok dia ada program general ni kira macam all metal lah. Gen, lepas tu ni ada fast, ada boost dan ada micro ni untuk yang lebih halus. So yang ini program yang dia ada 4 lah ni. So untuk all metal yang inilah gen. Yang ini untuk micro. Okay, untuk ubah ke program, kita cuma tekan yang ni lah. Tekan tambah ni, dia akan tolak ke program. Untuk pergi fast, pergi boost, pergi micro. So micro ni untuk yang benda yang lebih halus lah. Kalau tak berapa nak yakin, boleh pakai yang gen lah. Gen ni orang kata macam all metal. Okay, tu nak alih dia kiri dan kanan ni. So untuk option ni, katalah kita nak pergi kat setting ni, kita tekan setting ni. Pergi setting ni. Okay, gain ni maksudnya dia punya kedalaman. Macam sensitivity lah. Macam ni. Sekejap okay, yang ni. Okay, katalah gain by default dia 70. So kalau kita nak naikkan, kita tekan ni lah. Ni macam sensitivity. But maximum sensitivity dia adalah 99. So yang ini jangan pakai tinggi sangat lah, takut dia meracau. So kita boleh cuba dulu. Okay, cuba dulu sekitar 80. Okay, yang ini kita panggil sebagai sensitivity lah, gen ni. Yang this ni, okay, untuk gen this tak boleh. Kalau dia skip tu maksudnya memang tak boleh kita setting lah. By default dia tak boleh setting. So trace ni adalah threshold lah, yang bunyi macam nyamuk ni. Ni. Yang ni untuk benda halus, memang untuk benda yang kecil halus, memang dia galakkan pakai inilah gelombang yang ni. So untuk tinggikan dia sama juga, tekan tambah atau tolak. So nampak dia punya bunyi ni. Biasanya untuk benda yang halus memang elok pakai yang ni lah. Kalau rasa terganggu tak apa, boleh rendahkan dulu. Boleh rendah sebagai senyap terus pun dia boleh senyap. Maksudnya dia akan jadi macam mesin by default, mesin biasa. Tapi untuk cari yang benda yang kecil-kecil, elok lah pakai threshold ni supaya dia lebih membantu gelombang lebih bunyi. Okay, right. Kemudian yang bawah ni I set track ni saya biar, saya abaikan je. Okay, untuk lagi option, yang option ni untuk tone. Kalau nak ubah tone lebih kepada tinggi, ubah je kat sini. Kalau tak, guna by default je. By default yang kilang setting. So yang ni untuk lampu belakang. Yang ni untuk frekuensi, kalau ada clash frekuensi dengan mesin lain ke. Yang ni kalau kita dah buat setting dan kita nak save pun boleh. So kalau nak save, kita just tekan tolak sini. Sekejap. Option, sekejap ini dah masuk program lain. Okay, gen, sorry. Tunggu sekejap. Dia dah termasuk program lain. Okay, right. So option, yang ni option yang bawah ni tadi kan. Tekan lagi sekali option tone, save frekuensi, save. Yang ni kalau nak connect ke wireless, kita tekan yang ni, kita tekan kita on je lah. So wireless kita, dia ada nombor ni, jangan pilih kosong lah, kosong dia off. So kita on ni, memang dah by default dia on lah untuk wireless. So untuk save tadi, sekejap saya tak ingat, sekejap save tu kita kena tekan, sekejap. Ni SA, lepas tu kita right, lepas tu kita tekan select. So yang ni dia akan save lah kalau kita dah save program ni. So dia boleh save. So next time kita pakai, dia dah save yang program yang kita setting. Contoh lah. Ini saya tak ada setting apa-apa Contoh lah untuk mesin ni, penggunaan dia. Untuk penggunaan ni tadi kita on. Kalau kita nak buat ground balance, kita ambil ni, tekan ni. Kita tekan pump ni, kita pump je lah pada tanah. Kalau kita nak buat sampai dia bunyi macam tu, sampai berapa kali, nampak kan dia dekat skrin dia naik 70, 67, 71, 65. So tak kisah, kita off je. Kita tekan, tunggu sekejap. Ni kalau untuk ground balance. Tunggu sekejap, 72 akan tukar kat sini, kat GB ni. So ground balance ni untuk bagi balance pada tanah. So lepas ni kita terus swing lah. So kalau barang tu memang dekat dengan coil kita, dia akan bunyi macam tu. So macam ni.
So untuk coin yang ni dia nombor 82, 89, 61. So yang ni saya pakai setting untuk gen lah. Okay, ni saya pakai gen. So kalau nak pakai micro untuk yang benda yang boleh halus juga, boleh je tekan sini, tolak je. Untuk setting dia tolak je. Ambil dekat micro ni. So kita nak setting dia punya kedalaman, pergi kat setting sini. Gain dia by default 70. So boleh naikkan lah kalau kita nak dia lebih sensitif. Bergantung kepada kawasan lah. Kalau dia ada gangguan, takut nanti dia macam bising lah. Macam ni kan, kalau saya tinggi kan, sebab kat tempat saya ni atas ni ada pencawang dia trade. So bila terlalu tinggi dia tak boleh lah, sebab dia frekuensi dia mengganggu. Jadi gain ni, sensitivity ni kita rendahkan sikit lah. By default dia pakai 70. Kalau dekat side betul-betul kita boleh tinggikan. So yang ni setting this gain kita naikkan. So yang lain tak boleh nak setting. By default kilang dah setting, so kita tak boleh nak setting. Yang lain cuma lampu belakang semua tu kita abaikan je lah. So untuk yang ni sama juga. Kalau kita dah setting mode, kita nak buat ground balance, tekan ni, jangan lepas, kita pump je pada tanah. Contoh ha. So bila sekejap 65 akan masuk ke sini. So macam ni kira atata lah. Pastikan kita pump ground balance tu tak ada item kat bawah lah, tak ada besi. So bila dia dah ni, kita terus swing lah. Sama juga, dia akan detect dan dia akan bunyi nombor macam ni lah. Okay, untuk pin pointer sama juga, kita tekan jangan lepas. Kita lalukan dekat item. So kalau tengah lah, dia akan tinggi lah. Kalau barang tu betul-betul dekat bawah coil, kita tekan ni jangan lepas. Kita lalu. Kalau dia bunyi menjerit tu memang item tu betul-betul bawah coil lah. Okay, itu saja cara penggunaan mesin ni. Memang tak susah. Dia cuma, saya ulang balik lah maksudnya dia tak ada nak buat yang rumit sangat. Just kita on dia. Saya ulang balik. Kita on dia. Kemudian katalah kita nak ambil program apa-apa, kita dah ambil, kita gen ke apa. Okay, just kita try terus. Kita check je lah gain tu tadi berapa. Gain tu yang ni saya setting 80. Lepas tu kita terus buat ground balance lah. Ground balance ni tekan jangan lepas. Pump, sekejap. Sebab ni masih dalam option. Saya kena keluar dulu. Okay, ni muka depan dia. Saya tekan GB ni. Saya pump coil pada tanah. Macam tu. So dah lepas. So GB ni kalau nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Ground balance ni, tapi saya elok buat lah. Okay, tunggu sekejap. Nanti dia akan pindah nombor yang paparan ni ke counter tepi ni. So tinggal swing terus. So mesin ni simple lah. Tak susah sangat. Alright, itu saja. Kalau ada masalah apa-apa boleh call saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.